ke semua 14 adun UMNO Barisan Nasional Negeri Sembilan. Dengan ini sebulat suara hilang kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan dan menarik sokongan terhadap kerajaan negeri pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan. Kami juga ingin menegaskan bahawa kami mendukung penuh serta mempertahankan institusi adat dan perlembagaan serta undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Sembilan dan mahukan kerajaan yang stabil supaya dapat memainkan peranan sebaik mungkin dalam pentadbiran negeri sekaligus dapat memberikan fokus kepada objektif mensejahterakan rakyat dan ekonomi negeri. Pemakluman rasmi akan dihantar kepada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri dan juga Setiausaha Dewan Undangan Negeri selepas selesai sidang media ini. Terima kasih.